Apa punya cerita ni? Macam dah tak ada modal industri filem Malaysia ni. Siapa pengarahnya tu? Iyalah. Ini Messi Hassan Mutalib lah ni. Ulah. Kita jangan salahkan pengarah dia je. Salahkanlah penulis skrip. Siapa yang menulis skrip itu? Hasan Mutalib. Assalamualaikum. Salam. Amboi kamu mimpi bukan main bergaya lagi kamu ni. Apa mimpi kamu balik kampung ni, Zain? Apa Pak Abu? 3 tahun banting tulang kat overseas tu. Oh, mesti namanya. Pergi ke Singapura je. Ish. Pak Jabir apa khabar? Tengok tu. Macam tak ada apa-apa je. Apa? Kalimah. Tak tengok Akademi Fantasia ke? Takkan tak nak tengok Aziz Mizal kot? Oh, dah besar perut. Sihatnya. Sihat. Usop, yang kamu dah berbicara ni pasal apa? Bukan wheelchair. Wheelchair. Oh, we share. Tulis kalau dulu tak nak ambil apa, English education. Semua nak go menolong bila dah bengap macam tu. Cengih tak habis-habis. Mari duduk sini. Ni, Pak Bu bagi tahu kita orang. Yang kau ni dah balik. Jadi kita orang cepat-cepatlah. Mana tahu ada cushion daripada Singapura. Cushion? Bukan cushion, kitchen. Oh, kitchen. Yang ada gambar singa mulut tenganga keluar air tu. Mak Karen dengan Derai mana? Dia orang dah pergi kerja dekat KL lama dah. Oh. 8 tiang saya beli. Nampak sangat menipu. Bukan 8 tiang lampu. 8 batu nisan je. Kalau dah takut tu, 8 batu nisan dia rasa macam 8 tiang lampu. Ini kena siasat ni. Kita tak nak jadi macam peristiwa yang berlaku kat kampung Binaria tu. Allah. Nasib baiklah kamu ni pangkat anak saudara aku. Kalau tidak dah lama kamu kuhumban kamu ke laut. Kita tu. Macam-macam hal dah ni. Macam mana Pak Bu? Teman nak mencadangkan, kita buat rukun tetangga. Ish. Hilang lari meninggalkan kampung. Pandai-pandai pula nak mengajar orang tua di sini. Kamu bungkus pakaian kamu tu, kamu balik ke Singapura. Apa yang marah menor kat teman ni? Teman ke Singapura tu bukan apa, cari rezeki. Bukan teman berangan nak masuk Akademi Fantasia tu. Kamu nak masuk akademi kubur ke? Nak masuk apa ke? Aku boleh apa? Pak Bu, tengok tu Pak Jabir. Dari mula teman jejakkan kaki kat kampung ni, dari hari tu lagi, dia dah meluat tengok muka teman. Apa salah teman tak tahu? Ngapa ni, Jabir? Memang aku meluat pada dia ni. Dia lari meninggalkan Cik Ning. Sampai demam-demam Cik Ning tu. Tak ada khabar berita. Apa? Kamu ingat dia tu tunggul ke? Ha? Langsung kamu tak hirau pun. Abu, Ya. apa? Sedap lagu yang Abi pasang tu. Sin, awak kalau kahwin nanti, awak nak berhamin awak tu colour pink. Kalau dapat anak nanti, anak naik goel, awak nak buat press conference macam era dengan Ungku Imran. Semua pink.
Bala, bala. Bala sungguh bala. Bala, bala, bala. Hei. Entah apalah bala yang korang dah buat dah ni. Balasan ni, balasan. Balasan ni, balasan. Tutup ke kedai? Major renovation. Oh. Sini. Nanti kalau kita dah kahwin, abang renovate warung ni jadi restoran. Berangan je lah abang ni. Apa berangan pula? Mustahil dah. Mustahil? Kita akan kahwin tak lama lagi. Jangan risau. Ya? Ya? Ini apa yang kau merepekkan, Hussein? Ha? Dalam majlis-majlis macam ini ni, kamu dah buang terbiar tak apa ke? Ceritakan benda yang tak ada. Tidak, Pak Abu. Hari ini, teman nak merayu pada Pak Jabir depan semua orang yang ada kat sini, ha? Supaya cukup-cukuplah benci kat teman ni, ha? Teman tahu teman salah. Tapi tak pernah pun teman simpan apa-apa pun dalam hati teman ni, ha? Malah, teman nak mohon maaf pada Pak Jabir di atas semua kesalahan teman. Memutuskan pertunangan tanpa menceritakan keadaan sebenar-benarnya. Maafkan teman. 5 lari dah. 5 lari dah. Abi orang nak minta cuti. Tak baik tinggal awak. Lupa. Cepat, mau kita ronjang. Ronjang? Apa kebenarannya ronjang tu? Ronjang! Ronjang! Kuda. I like. Anak si Mamat ni pengaruh kat video game lah ni. Lah. Macam mak ni juga.